Okey. Okey. Kenapa saya boleh kata gitu? Sebab Zulkarnain yang ada dalam surah Al-Kahfi itu hidup serentak sezaman dengan Nabi Ibrahim AS. Mengikut buku tafsir Ibn Katsir, Ibn Hajar Asqalani dan beberapa tafsir yang lain menyebut bahawasanya Zulkarnain sebut dalam surah Al-Kahfi itu hidup 2000 sebelum lahirnya Nabi Isa AS. Dan saya nak masuk sikit ya pasal Zulkarnain. Zulkarnain dalam Al-Kahfi itu saya terpaksa sebut di sini ya, adalah hidup di zaman Nabi Ibrahim. Dia bukannya Cyrus the Great. Cyrus the Great ni Persia 550 BC. Bukannya Alexander the Great. Alexander the Great putera Philip daripada Macedonia itu 325 lebih kurang BC. Zulkarnain Al-Kahfi ni tak ada Iskandar. Nama dia Zulkarnain saja.